Tun bagi tahu Putin kawan dengan Tun keluar video, Tun cakap Putin kawan dengan Tun. Tapi Anwar Ibrahim dia tunjuk dia kawan dengan Putin jemput dia, panggil dia. Apa sebenarnya Tun? Putin kawan dia ke ataupun memang Tun minta tolong Putin ke macam mana Tun? Putin belum pergi rumah Anwar. Tapi Putin ni dia nak datang rumah saya. Dia datang sini untuk mesyuarat. Dia nak datang rumah saya kata tak boleh. Pasal saya bukan Perdana Menteri. Dan ke mana pun kalau nak ada, kan ada secara teratur lah. Saya kata saya mesti pergi berjumpa dengan dia di tempat dia. Saya pun pergi lah di hotel dia. Hotel tu dia ada di hotel mesyuarat. Saya berjumpa dengan dia, bercakap dengan dia. Dia duduk kata nak main rumah juga. Saya kata kalau nak main datang. So dia datang rumah dengan escort semalam. Saya bercakap tu. Yang peliknya dia punya security soal tak ada pagar. Rumah bekas Perdana Menteri tak ada pagar. Bagi dia orang bekas Perdana Menteri ke Perdana Menteri pagar tinggi dengan orang dengan senapang pistol. Saya tak ada apa. Itu buka macam tu. Jadi ini lepas itu saya dijemput pergi ke Moskow. Saya bukan Perdana Menteri. Saya pergi ke Moskow jumpa dengan Putin, dengan Medvedev. Jadi saya jumpa dengan dia orang. Ialah rumah dia pagar tinggi dengan orang dengan tak apalah jumpa, tapi tak payahlah nak cerita apa yang dia nak saya buat. Saya tak boleh buat. Jadi dia cadang nak ambil saya jadi penasihat ekonomi bagi Russia. Oh, bukan Anwar lah. Anwar, bukan Anwar Ibrahim itu. Anwar kata dia. Dia kata. Betul. Betul jangan kencing kami tu. 5 ke 10 bilion tabungan pakai masuk. Anwar. Tak, Anwar kata dia bukan dia ke Tun? Ya. Dia tunjuk dia dengan Putin ni macam mana ni Tun? Dia cerita lah. Dia cerita pasal dua bini apa semua bukan. Tapi bagi Anwar, dia jumpa dengan orang pelaburan berapa bilion. Saya jumlah semua lawatan-lawatan dia dengan pelaburan yang dia kata dia dapat. Jumlah 680 bilion ringgit. Kita tengok keliling ni penuh. Penuh dengan kilang lah. Mana dia? 680 bilion. Australia menyanyi, Indonesia menyanyi, Amerika menyanyi. Semuanya bukan banyak pelaburan. Tapi kita tak nampak lah. Mangkali pasal kita mata kelabu. Ya, betul. Mata kelabu lah. Bijak-bijak tak buka pun. Bijak tak buka. Investment dunia. Pembohong yang terbesar sekali. Kalau kita buat bandingan, masa Anwar jadi Perdana Menteri, bukan banyak dia buat. Apa nama, Lebuh Raya Utara Selatan tu semua Anwar buat. Universiti Islam pun dia buat. Bank Islam pun dia buat. Jadi kalau orang Melayu tak tahu nak pilih, tanya tengoklah. Apa dia yang Anwar buat ni? Tandas tu. Tandas. Yang dia nak buat sekarang ni nak bagi anak dia jadi Perdana Menteri. Jadi timbalan Presiden, jadi timbalan Perdana Menteri. Bila dia bersara, anak dia lah jadi Perdana Menteri. Pasal apa dia nak anak dia jadi Perdana Menteri?
Kalau orang lain jadi Perdana Menteri, dia korek semua keburukan Anwar, dia masuk jail. Jadi dia nak tentukan dia tak masuk jail, lepas dia anak dia, lepas anak dia cucu dia, lepas cucu dia cicit dia. Itulah Anwar. Kalau kita tak tahu nak pilih, saya fikir orang semua tahu nak pilih yang mana. Because tak ada orang yang nampak, oh Anwar ni nombor satu punya orang. Ambil gambar semua macam ni. Jadi kita kena buat bandingan lah. Apa yang berlaku di waktu Anwar, apa yang berlaku di waktu orang lain. Di zaman Tunku Abdul Rahman, ya, tak ada pembangunan, tapi taklah menekan orang. Di zaman Tun Razak, dia buka kawasan luar bandar lah macam-macam. Di zaman Tun Husin, dia tak banyaklah dia buat pasal dia tak sihat. Di zaman Dr. Mahathir ni, ada jugalah 2-3 benda dia buat.